Apakah faedah bagi kita untuk mengetahui adanya makhluk jin ini? Yang like, subscribe dan share. Semoga hidup anda dirahmati Allah. Pembunian tu jin lah. Orang Melayu kan pandai beri nama. Tak ada benda lain lah. Yang tak nampak, malaikat tak nampak, jin tak nampak, syaitan termasuk golongan jin. Kita buat apa nak kenal jin ni? Apa faedah? Supaya kita tidak takut kepada benda yang tak nampak. Yang tak nampak itulah makhluk Allah SWT. Kita tak patut takut. Yang patut takut ialah kepada Allah SWT. Kerana jin tu yang menciptanya ialah Allah. Dia makhluk macam manusia. Tak ada beza. Bezanya tak nampak. Dan umurnya panjang. Dan dia ada kelebihannya. Boleh mengangkat sesuatu yang berat. Boleh terbang ke sana kemari. Dan information pun cukup kuat. Information dia laju. Dia ada teknologi IT dah lama dah. Kemudian jin ini asalnya jan. Jim alif nun jan. Manusia asalnya ialah Nabi Adam alaihissalam. Lain, kejadian lain. Jin dicipta daripada api. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah cipta bapa jin itu daripada api. Jan itu maknanya bapa jin. Namanya Azazil. Ya? Jin tu asalnya jan. Jan tu maknanya dalam Melayu lah bapa jin. Nama dia Azazil. Nabi Adam namanya Adam. Gelarannya Abul Bashar, bapa manusia. Manusia dicipta daripada tanah. Jin dicipta daripada api. Dia rasa berbangga kerana ia lebih mulia daripada manusia menurut kata dia. Pasal dia dicipta daripada api. Manusia dicipta daripada tanah. Kalau orang tanya, dia dicipta daripada api, masuk neraka macam mana kakak? Dia pun api. Dan api masuk api. Betul tak? Tak bakal lah. Api, dia kan api. Dicipta daripada api, masuk dalam api. Kak, itu ciptaan kejadian awal. Macam kita juga. Ambil tanah, lepuk orang ke tanah macam. Sakit tak sakit? Begitu juga jin. Dan jan ini hidup sampai sekarang. Sampai kiamat. Dia minta kepada Allah SWT. Qala rabbi bima awaitani. Qala anzirni ila yaumi ba'atun. Ya Allah, tangguhkan aku hidup ni sampai kiamat besok. Qala fa innaka minal munzarin. Allah berfirman, engkau akan ditangguhkan kematian itu sampai kiamat besok. Maka jan itu yang pertama tu tak mati-mati sampai sekarang ada lagi. Tapi jin bawah-bawah dia ni mati. Asal usul jan tu, Azazil tu masih hidup. Dan keturunan dia yang jin-jin semua ni umurnya memang panjang. Umurnya panjang-panjang. Dan jin-jin ni yang anak-anak dia ni, dia umur panjang tapi tak sampai macam bapak dia. Bapak sampai kiamat. Dia ni ribu-ribu tahun juga. 3,000 tahun, 4,000 tahun, 5,000 tahun umurnya. Tapi nanti kalau nak mati, dia minta Allah Ta'ala supaya dimudahkan balik. Maka jin tu muda sekejap, dia pun mati. Dia nak muda balik muda. Perangai itu diikut oleh manusia. Dan jin ini pula kejadiannya tak menentu. Merupakan makhluk yang paling buruk dalam dunia ini. Itu dah sebabnya Allah Ta'ala tidak beri manusia tengok jin tu. Kalau tengok kejadiannya terlalu buruk, hari-hari pingsan. Dan dia kadang-kadang tinggi sangat, tak menentu. Ada pendek, tak membasat. Besar, tak tentu hala. Orang Melayu pula pandai. Yang tinggi dia panggil hantu galau. Yang pendek toyol. Pandai aja dia. Yang besar hantu raya. Yang suka menyembunyikan orang, hantu kopek. Itu orang Melayu. Itu sebab kita jumpa tengah malam, jangan lari. Tak ada faedah. Dia boleh memanjangkan badannya. Gitu. Kita jumpa sini, lari buat apa? Sana kan, dia panjang badan, jumpa sana pada dia. Itu maksud dia boleh memanjang. Dan dia boleh terbang ke sana kemari, dia boleh terbang. Tak guna lagi. Dan jin ini, dia boleh merupakan makhluk-makhluk yang lain. Berbentuk ular, berbentuk anjing, unta dan sebagainya. Itu sebabnya jin kalau masuk ke rumah kita, jangan dibunuh. Melainkan diberi amaran sebanyak 3 kali. Ini Nabi pesan. Dia pesan kata di Madinah ini ada saudaramu dari bangsa jin. Kalau masuk ular di rumah kamu, jangan dibunuh. Boleh jadi saudaramu. Jin pun saudara kita. Kalau kita bunuh, kebetulan dia jin. Bahaya. Dia akan serang kita, boleh jadi mati. Banyak berlaku gitu. Bila dia meninggal, mati dia, maka saudara para dia tentu akan bertindak balas, dendam. Jin ini asalnya dia makan asap. Asal usul dia. Pasal dia dicipta daripada api.
maka makanan pun daripada api. Itu sebab tu tengok ya, bomo-bomo kan pakasan kemenyan. Pasal dia manggil jin tu dengan asap tu lah. Bila berasap kemenyan tu, melompat jin datang. Pasal dah sediakan makanan dia. Itu sebabnya dulu ni bomo makan kemenyan. Jin ini juga dia ada Islam, ada kafir. Jadi jin Islam, jin kafir. Siapa syaitan pula? Syaitan ni lah yang kafir, yang sentiasa mengganggu manusia, mewaswaskan manusia. Itu dipanggil syaitan. Tapi dia tu jin. Mana jin itu dia punya bangsa dia. Bila sifat berubah, syaitan lah. Mana? Terus tiap-tiap syaitan tu jin. Tidak mesti jin tu syaitan. Sebab ada jin yang baik. Jin Islam yang beramal, yang tak beramal. Itu dia. Yang baik dan yang tak baik. Jin itu ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Ada yang baik, ada yang jahat. Syaitan tu jin. Pasal syaitan manusia pun syaitan. Manusia kita ni kalau kita buat jahat, syaitan lah. Dia berbentuk manusia. Maka jin ada yang masuk syurga, ada yang masuk neraka. Dan jumlahnya, ini jumlah nisbah, bukan maknanya betul. Nisbah. Nisbah kami ni, manusia tu 1%, dia 9%. Kan banyak tu. Kita 1, dia 9. Kita 10, dia 90. Ini nisbah, mana nak ceritakan banyaknya. Dan dia tinggal di hutan belantara. Orang kata sebut apa? Tempat jin bertendang. Di lereng-lereng bukit, di tepi laut, tepi sungai, di udara. Atau rumah-rumah yang tinggal tak pernah semayang dalam tu, tak baca Quranan dulu tu. Atau di tandas-tandas tu. Itu sebabnya tepi-tepi jalan, highway-highway ni kita jangan susah hati. Tempat-tempat kuih-kuih Hindu tu ramai tu, kuih-kuih Cina di situ. Orang zaman moden ni pasal tak tahu hal ni, dia jangan mengambil ilmu yang pelik-pelik gitu. Kalau ada orang bagi ilmu susuk ke, ilmu penduduk suami ke, ilmu cantik ke, ilmu penggerun ke, jangan ambil. Banyak yang berlaku, mereka ambil ilmu yang pelik-pelik ini, yang jadi syirik. Sudah dia agak dah lewat umur, tinggalkan ilmu tu. Bila ilmu tinggal, jin sudah marah. Nanti ia akan jadi suami kita, tidur sebelah. Suami sudah menjadi suami betul, dia rogol ni. Itu masalah.